Puan, prosedur pembedahan perineal dan vaginal tightening Puan telah selesai ya. Sekarang doktor akan tunjukkan hasil sebelum dan selepas rawatan untuk Puan lihat sendiri. Ini adalah keadaan sebelum rawatan dilakukan ya. Kita boleh lihat kawasan perineum telah mengalami kelonggaran selepas bersalin. Pada masa yang sama, struktur faras juga tidak lagi sekata seperti dahulu. Dan ini pula hasil selepas prosedur selesai. Bahagian perineal telah dipulihkan dan dibentuk sempurna dengan lebih seimbang. Pada masa yang sama, kawasan faras juga telah menjadi lebih ketat dengan ketara, menjadikan keseluruhan kawasan intim kelihatan lebih kemas, lebih harmoni dan lebih estetik. Ya doktor, memang nampak perbezaannya dengan jelas. Betul Puan, dengan keadaan asal Puan tadi, hasil sekarang sebenarnya sudah sangat baik. Namun ini hanyalah hasil selepas prosedur. Selepas proses pemulihan selesai dan tisu menjadi lebih stabil, hasilnya akan menjadi lebih cantik dan lebih semula jadi lagi lah. Saya sangat berpuas hati dengan hasil sekarang. Doktor menerangkan semuanya dengan sangat jelas dan sepanjang prosedur juga jauh lebih selesa daripada yang saya bayangkan. Terima kasih Dela Estetik.